Halo guys, sekarang Om Mim baru dah sampai Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Tu. Om Mim dah check in. Belum check in dah, dah bayar dah. Tu. Dream Hotel. So, kita tekan dulu Om Mim level 6. Dream Hotel. Cantik juga tu. Wah, ini dia punya view, keren. Esok Om Min breakfast kat situ sebab hotel ni tak boleh bayar, dia ada sekaligus dengan breakfast. Okay, so level 6. Ni level 6 guys. Okay, 6th floor. So, bilik hotel kita 611. Oh, ni terus 611. Okay. Oh, cantik juga. Okay. So, ni guys bilik dia 611. So, kita buka dulu. Okay. Bismillah. Okay, kejap Okay, kita masuk-masuk je. Terus macam ni dia punya keadaan. Wah, so ini almari dia. Kenapa benda lain berbunyi kan? Takut pula Om Bin. Tu dah kunci dah. Kenapa pula bunyi? Takut pula. Oh, ni dia ada peti guys. Bilik ni guys tu. Ni dia punya tempat. Benda ni dah kenapa? Sekejap guys macam berbunyi-bunyi. Okay guys, so ni peti dia. Kalau korang ada harta bertriliun, kuadriliun, so ni dia punya peti. Okay, so kita dapat ni pelipah. Okay, ni tempat dia. Tak tahu apa. Okay, so macam biasa. Oh, kita dapat ni. Tu minum-minum. Tu. Dia ada teh. Teh Sabah. Okay, bakal lokal. Sabah teh. Sabah teh. Okay, ni dapat drinking water. Ni pemanas dia. Tu ni mini. Wah. Peti ais. Mini. And then kalau kita nak apa-apa, kita boleh order. Macam biasa durian tak dibenarkan. Manggis semua. Wah, tu. Ni kalau kita nak order lah. Ni TV dia. TV dia guys. So, dah si Obin Morales. Obin Morales. So, macam itu. And then dia punya view. View dia cantik. Lukisan dia cantik. Lukisan. And finally, 2 bantal. Finally, welcome to Kota Kinabalu, Sabah. Okay. Tu. Wah, sunset dia guys. Welcome to Kota Kinabalu. Hotel ni guys dia 11 tingkat. Tapi dia kami Om Bin duduk ni tingkat 6. So, keadaan dia Kota Kinabalu. Welcome to Kota Kinabalu. Om Bin itu guys orang Sabah, tapi Om Bin duduk di Semporna. Jarak daripada Semporna ke Kota Kinabalu ni kalau kita ikut kereta atau bas sekitar lebih 500 km. Wah.
So macam ni guys keadaan dia. Dulu sebenarnya Om Bin duduk sini guys, dekat kawasan sana. Masa Om Bin kecil-kecil lagi lah, Om Bin pernah duduk sana sebab kakak Om Bin itu dia berkahwin dengan orang Kota Kinabalu. Jadi Om Bin duduk situ lah, menyewa lah, sewa bilik. Nah tu, yang sana tu dia kesesakan. Yang ni rasanya ni van penumpang. Dia ada nak pergi bandar Keningau, ada antara kota-kota lah, bandar-bandar di Sabah. Van ni sampai sana. Dulu kat sini ni Sandakan punya station, bus station, tapi dia ada ubah. Jadi sekarang mungkin dia lain tu. Dah banyak ya guys perubahan Kota Kinabalu. Dulu masa Om Bin kat sini, yang ni belum ada lagi. Ni apa ni? Ni belum ada lagi ni. Titi Jaya ni tak masa tu lah. Belum ada lagi tu. Ni sunset dia. Banyak yang Om Bin tak ada tu. Pesawat tu. Pesawat. Tu. Dia daripada Kota Kinabalu Airport. Dia tak jauh. Kota Kinabalu Airport tu kan kat situ je, sebelah-sebelah sana. Ni rasanya ni Sinsuran ni. Sinsuran yang kawasan ni dia Sagama, kalau tak silap lah Om Bin. Sagama. Kat sana yang ni Hotel Hyatt. Hyatt Hotel, dia 5 bintang. Wah, akhirnya Om Bin jalan-jalan di KK Kota Kinabalu. Ini tak boleh buka tak boleh buka guys, takut Om Bin. Tak sangka pula ni rasanya mahkamah ni. Ni mahkamah ni. Mahkamah Kota Kinabalu. Dulu abang ipar Om Bin itu dia meniaga kat sini, dekat pasar malam. Dia meniaga jam, cermin mata. Yang tu guys ni Pulau Gaya. Yang tu Pulau Gaya tu. Ni laut ni, waterfront dia. Tu laut. Tu laut semua. Ni Pulau Gaya. Tu Pulau Gaya. Tu gunung, itu gunung Gunung Kinabalu tu hujung tu. Tu Gunung Kinabalu guys. Tu. Nampak kan daripada sini Gunung Kinabalu. Dekat di Kundasang. Nantilah Om Bin bawa korang jalan-jalan kat KK. Tapi kat KK ni pun Om Bin takut juga guys jalan-jalan. Yalah Om Bin tak ada kawan. Kalau Om Bin ada kawan okey lah, tak ada masalah kan. Nanti kita malam pula kita tengok keadaan dia. Okay, so itu saja guys. Sekejap, Om Bin belum review toilet. Tadi Om Bin dah guna guys toiletnya. So tapi tak apalah, kita review. Sebab tadi Om Bin hampir terkencing guys dalam seluar. So kita sambung lagi untuk review toilet dia. Okay, dah. So first sekali kita tutup dulu supaya tak ada hantu. Okay, nama hotel ni Dreamtail. Nanti kepada korang yang teringin nak menghinap di sini, jadi boleh lah ni. Shower cap. Yang ni cotton bud. Ini berus gigi. Ni hair dryer. Okay, so idea. Wow. Terjatuh guys dia punya ni. Sorry. So tu Obin Morales channel. So kita ada tuala. Okay. Ni bilik dia tapi bersih lah. Dia ada shower dia. Ni apa ni? Hair and body shampoo. So kita tutup lah.
Wah, keren. Ini macam biasalah tempat kita melabur. Ini salt, pepper. So itu sahaja guys yang Umi mampu buat. Tengok perut lagi. Perut Umi dah lapar guys Umi. Okay dah. So itu sahaja. Hello guys, Omin lupa guys. So ni dia punya receipt dia, Dream Tail Kota Kinabalu, Front Office 5 Jalan Padang 88000 Kota Kinabalu, Sabah. Tu. Ini kad kredit Omin punya bill. So harga hotel ni RM 240. 240 ringgit Malaysia. So okey lah, berpatutan, sesuai lah juga dengan keadaan dia. Dia betul-betul dekat kota, pusat kota kira gitu. Nanti kalau korang teringin nak datang sini, bolehlah jalan-jalan di sini. Tu Om Binda ni dah habis mandi. Om Bin lupa guys tadi tak tunjuk dengan korang dia punya harga. So korang boleh jalan-jalan di sini, di Kota Kinabalu, Dream Tail Hotel. Okey dah. Tapi guys, untuk yang harga 240 ni, dia untuk termasuk harga breakfast. Sebenarnya tadi Obin tak nak ambil pun breakfast, tapi dia kata memang dah masuk dalam package dia tu. So terpaksalah ambil. So itu dia harga dia.